Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Inta Umairah Binti Afizi. Ini membentangkan simulasi online di kelas keusahawanan MPU 12012. Okey, ini agenda saya yang saya ingin terangkan sebentar lagi. Ialah pengenalan nama produk, gambar produk, logo dan stiker, analisis SWOT, unique selling point, ciri-ciri produk, digital model canvas, kaedah photoshoot, copywriting, Canva, Facebook, Instagram dan closing. Saya, nama syarikat Rangup Malaysia School. Nama saya Cik Inta Umairah Binti Afizi dan rakan sekerja saya Nur Amirah binti Muhammad Nasir. Dan tagline kami ialah nikmati kemanisan, melupakan kepahitan. Aishura Flick. Macam mana tercetusnya idea kami untuk letakkan nama Aishura Flick ialah I mempunyai mewakili panggilan imut dan Cura mewakili gabungan nama Cut dan Mira dan Flick merujuk kepada produk konflik madu. Nama ini mencerminkan identiti, kerjasama dan kreativiti dalam penghasilan produk tersebut. Logo dan stiker. Ini contoh logo dan stiker kami. Unik kan? Mana dapat? This is my kami bekerjasama untuk menghasilkan logo stiker ni, logo dan stiker. Okey, untuk analisis SWOT untuk kekuatan kami, strength, rasa kegemaran ramai. Konflik madu memang kudapan klasik yang disukai pelbagai lapisan umur. Yang kedua, pilihan topping menarik seperti KitKat, Oreo dan original memberi variasi untuk pelanggan. Yang ketiga, kualiti buatan tangan memberi sentuhan homemade yang lebih istimewa berbanding produk kilang. Kos permulaan rendah, bahan mudah didapati dan tidak memerlukan mesin besar. Kelemahan kami, persaingan tinggi, ramai usahawan turut menjual konflik madu terutamanya waktu perayaan. Yang kedua, mudah hancur. Konflik boleh pecah atau rapuh jika pembungkusan tidak kuat. Ketahanan terhad, madu dan coklat mudah melekit atau cair jika terdedah pada haba. Jenama masih baru, memerlukan masa dan usaha pemasaran untuk dikenali. Untuk ciri-ciri produk, kami menggunakan konflik yang berkualiti tinggi, salut dengan madu asli, dibungkus di dalam balang yang praktikal, kebersihan dan kualiti terjaga, sesuai untuk dijadikan door gift ataupun hadiah. BMC kami, inilah BMC saya untuk produk konflik madu. Kaedah photoshoot yang saya ambil ialah two angle flick, two angle front and back, two angle right and left. Teaser. Ini saya punya FB lah. Dan ini adalah soft sell saya dekat FB. Ini adalah hard sell saya dekat FB. Dan ini adalah Facebook page cover saya daripada Canva. Dan ini adalah gambar konten FB dan IG saya. Ini adalah nama Facebook page. Dan kategori Facebook page. Facebook page description. Ini adalah link Facebook page saya. Ini adalah nama Instagram page. Hampa boleh main saya dekat situ. Ini adalah teknik gambar. Flatly, close up and roll of third. Caption dan hashtag Instagram. Hampa tengok video yang sesuai. So, hampa tontonlah video ni dulu.
URL Instagram page. Carta Alil cukup sale, beri salam, terima kasih, penerangan produk, beri testimoni, beri credibility, beri bonus, jaminan, cara bayaran, sense of urgency, upsell dan call to action. Ini adalah print screen closely saya. Boleh baca. Kami cara bayaran kami guna tunai ataupun QR. Macam-macam boleh bayar. Terima kasih. Ini receipt transaksi daripada customer. Banyak lagi tapi kami pun certain macam saya cakap tadi, saya pun certain yang takkan nak bersama tu tak muat lagi. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. One Nolia. Goodbye One Nolia.